kenapa nama dipanggil Pulau Paku? Banyak paku. Tu pokok paku. Ha? Banyak pakis kat sini. Ha? Banyak Pokok paku ni. pakis. Betul. Okey, nampak tak atas bukit tu dia banyak pokok paku. Sebenarnya abang ni pun tak tahu. Tu pokok paku kan. Adalah. Di belakang tu nampak tak macam pokok kelapa sawit tu. Kat sini kita orang panggil kat sini nama dia pokok paku. Dia bukan paku pakis yang buat ulam tu. Itu pucuk paku. Pakis lah. Ini pokok paku. Paku Cameron. Kita berkebun ni tahu apa pokok paku macam mana. Okey, special dia dekat sini baby shark. Baby shark. Baby shark. Ada baby shark? Ada. Okey, untuk baby shark tu kalau ada lah. Tapi selalunya ada. Andai kata tak ada nak buat macam mana? Baby shark ni dia hidup. Apabila dia hidup dia akan bergeraklah macam kita. Hari ni dia Pulau Redang. Esok dia pasal Payang pula. Dia akan gerak kita. Faham tak maksud saya? Ginilah senang cerita. Hari ni dia di Pulau Paku. Esok dia di Maldives pula. Dia akan pusing satu pulau ni. Tapi selalunya ada lah. Okey, spesial kedua dekat sini green coral. Nampak tak? Coral-coral ni berwarna hijau. Nampak kan? Okey, spesial ketiga dekat sini apa ke? Oh, tu. Apa tu? Apa? Ada. Tiga ada. Dekat roti dah ada dia. Roti dah ada masalah. Ada satu Dah habis dah roti. Ada lagi? Sikit lagi. Ada sikit lagi ah. Tu adik. Spesial yang ketiga dekat sini fish garden. Antara poin dekat Pulau Redang dekat sini paling banyak ikan ni. Kalau tak percaya abang tengah balik roti. Jangan balik tu. Dia sila-sila Kita tu Like, share dan subscribe.